Okay, so number 4. So number 4 is sebelum korang sign. Dia gerak pula. Yang goyang sebelum korang sign satu rumah ni, bila korang beli, baca dulu apa yang tertera dekat kertas tu. Bukan korang main sign je. Ataupun kalau korang rasa macam tak faham, ni apa benda, tanya ejen ataupun lawyer yang korang tengah berurusan dekat depan. Jangan main sign tak tahu. Sebab agreement ni penting sebab akan ada clause yang kita tak tahu. So the best way untuk you guys elak daripada ditipu ataupun sebarang keraguan ataupun kecurigaan, better semak dulu clause tu. Nombor 4 adalah sebelum you sign, make sure tahu You dulu. faham. Okay, nombor 5. Last kali nombor 5. Last kali adalah benda yang paling ramai kena. Hot issue lah. Agent scam, booking fee telat. Wait. Adakah dia pasal agent? Yes. Oh, okay. Exactly. Pasal agent yang scam. Korang kena faham, bila korang deal kat satu agent ni, kalau korang nak tanya dia, awak daripada company mana, awak daripada agensi mana, tak ada masalah. Just tanya je. Untuk nak mengesahkan dia ni daripada agensi mana dan dia berdaftar atau tidak. So anak deal dengan broker lah. Kalau macam kita Vigo, kita memang directly owner, directly dengan korang. Kalau tak ada tapis, ni broker A, broker B. So basically you guys dah tahu 5 kesilapan yang pembeli dahulu menyesal. Now 5 ni you guys boleh take note. Take a piece of advice from Jangan Abang lupa. Helmet Properties. Ingat, take note guys. That's it. That's it for today. That's it. So if you guys do like this video and want to know more about this knowledge, please like, comment and share. I'll see you guys Don't in the forget next to video. follow us. Follow. Kalau ada masalah tentang hartanah, boleh klik link di bio dan pilih Abang Helmet, pakar hartanah anda.